macam biasa, cikgu baru, Cikgu Zahim ataupun nama baru dia ialah Cikgu Zack yang baru bertukar masuk ke Pusbala. Ini dia dari Perak Dari Perak belah mana Lumut. Dari Lumut. Ketan nipah banyak ni. Ya. Jadi okey, ni semua kita nak balik kampung. Kita nak balik belah-belah hilir. Ini dia Cikgu Pakistan. Macam biasalah Cikgu Pakistan. Ustaz. Okey, lepas tu ni Cikgu Wahyun. Nak pergi mana Yum? Jalan. Cikgu Wahyun. Cikgu Kamal, Cikgu Kamal ada kat depan. Cikgu Kamal, ucapan sikit Mal. Okey, hari ni kita bermula hari menggembirakan sebab kita dah start bercuti untuk Hari Keputeraan Tuanku Sultan negeri kita lah. Diharapkan percutian kita selama 4-5 hari ini memberi manfaat. Masa dengan keluarga pun digunakan sepenuhnya. Yang penting kat mana pun kita nak tuju, yang kental pasti sampai. Yes. Okey Mal. Dah. Kita bye-bye kakak. Bye-bye. Bye-bye. Kata jalan yang baik kan. Nak tunggu highway siap. Jalan siap tak tahu bila kan. Kalau dapat, alhamdulillah syukur sangat-sangat. Bye bye. Lain ada di depan. Balik. Balik. Bye bye. Aba, bye bye. Okey. Bye bye. Itu ramai yang komen mana Cikgu Joy. Lepas Cikgu Joy ni pakai scrambler, jarang dah terlibat Cikgu Joy bersama dengan Cikgu Offroad dan Cikgu Majelis. Gitulah Dia kata sebab kita lambat, jadi dia laju. Rutin macam biasa hari Khamis. Belum balik ke hilir, merempit dalam hutan. Dah jadi macam tugas hakiki kami. Hari ni cuaca agak mendung sikit. Berhenti sekejap, tunggu member di belakang. Ada lagi beberapa orang member di belakang. Di pit stop kita yang pertama iaitu Sungai Ara, Cikgu Zainuri dengan motor FZ nya 250cc. Dengan Ustaz Akhir Zaman motor pun dah upgrade, motor Atromen nya.
Joy dengan motor KLX 150cc S. Cikgu Wahyun dan juga Cikgu Ikmal. Cikgu Wahyun ni nak balik Perak ni. Cikgu Ikmal nak balik Pakistan. Jadi jadi inilah dia Cara sungai yang banyak menyaksikan suka-duka kami sepanjang berada di pos bala. Sungai ni banyak kenangan. Dulu di sini ada jambatan. Sekarang jambatan tu dah runtuh. Dulu kami tak lalu ikut sungai, kami lalu ikut jambatan. Titi balak dulu ada Lepas tu dah runtuh, kena kepala air, maka kami lalu ikut sungai tu. Banyak kenangan banyak kenangan. Kenapa dipanggil Sungai Ara? Kerana ada sebatang pokok ara kat sini. Itulah dipanggil Sungai Ara. Kenapa dipanggil juga Sungai Tualang? Di sini juga orang panggil Sungai Tualang. Selain daripada Sungai Ara, sini juga dipanggil Sungai Tualang. Sini adalah kawasan hot. Jadi abang-abang besar sukalah melepak sini waktu malam Suka melepak waktu malam. Jadi kalau ada musimnya memang penuh je lah najis-najisnya kat sini. Okey, kita sambung lagi. Tegaklah jom bunyi hijau. Tahu exhaust motor siapa tu? Exhaust motor Ustaz akhir zaman tu ialah exhaust motor kambing tu, ingat tak? Duduk belakang memang tak bunyi apa. Hari ni konvoi agak ramai. Dia kata semua minggu ada kat sini. Tiba mati di tengah jalan. FZ 250. Tuannya kecil rendah. Nampak tak? Tolak. Cuaca kering cuaca kering. Alhamdulillah. Dah seminggu tak hujan Dah seminggu tak hujan di Pos Bala ni. Cuaca agak kering. Di belah-belah hilir pun kering juga. Kita telefon orang rumah. Kata-kata bunyi-bunyi. Kata-kata bunyi-bunyi. Depan aku Cikgu Zainuri ataupun Cikgu Forest dengan motor jentera barunya iaitu FZ 250. Kalau aku memang tak boleh motor ni tinggi gila. Besar, tinggi, berat. Kalau jatuh, dia pun banyak kali jatuh. Tak apalah musim sekarang kita kata. Tunggu musim-musim jalan teruk melecak. Aku rasa nak main yang berat tak mampu dia tiap minggu dengan motor macam ni. Aku rasa dia akan balik pada motor kapcainya. Jalan sekarang best lah senanglah di tengah tempat. Tapi itu pun tadi beberapa kali juga dah tumbang. Motor besar ni bawa sedar jalannya. Tapi kalau dah turun sangat betul.
Tapai. Lepas ni kita akan dapat tengok laluan jalan tar baru bukan jalan tar, proses pembinaan jalan baru. Rasa dah hampir sampai ke Kampung Tapai. Betul dah. Itulah dia. Ini dia jalan baru pergi ke kampung. Dah sampai sini progres jalan perhubungan desa. Ini dia laluannya. Laju. Ini aku nak tunjuk kat korang laluan baru menuju ke tahu tak, cantik lebar. Tayar botak, tayar aku belum tukar lagi. Lepas ni jarak masa akan lebih pendek lah bila jalan cantik macam ni Progress ni jalan lancar, cepat. Bukit Ecen. Aku nak tunjuk kat korang Bukit Ecen dah tinggal kenangan. Aku sebenarnya teruja dengan laluan baru ni. Teruja sangat-sangat. Kerana betapa dalam kawasan hutan macam ni ada sebuah jalan, dan tak sangka depan ni ada kampung. Aku tak nak sampai kampung ni. Kampung di Kampung Ecen ni, kita panggil Kampung Ecen Bukit Ecen, Kampung Ecen Inilah dia. Ada bukit, ada rumah kan, cantik lah suasananya di tengah-tengah hutan. Dan aku harap lepas ni permulaan kepada pembangunan kemajuan yang boleh dirasai oleh orang kampung. Dan aku yakin, manalah tahu suatu hari nanti bersapit dengan jalan ni, maka kerajaan aturkan lagi sebuah jalan yang lebih baik dan moden menuju terus ke negeri Perak hingga tembus ke Pus Kuala Lembu. Kita mana tahu lah kan. Maksudnya kita dari Kelantan Negeri Musang, kita potong macam tu je, kita sampai ke Sungai Situ, negeri Perak. Macam kira jalan macam shortcut lah. Aku harap kata-kata aku ni masin mulutnya. Dan itulah, kita nakkan orang kampung, orang asli pun dapat kemajuan yang setara dengan masyarakat di luar sana Itulah sebaik-baiknya. Moga-moga mudah-mudahan mereka pun dapat merasai nikmat kemajuan macam kita di luar sana juga. Okey. Tapi jalan ni kalau musim hujan ni boleh tahan juga. Jalan
dah lecak kan. Aku sayang kalau musim hujan boleh tak juga ni. Aku rasa eloknya dia sodok, lepas tu dia tambung terus dengan batu fikir. Sodok, tambung terus dengan batu fikir. Aku rasa yang tu lebih baik. Maksudnya jalan tu tak sempat nak belecak lah. Sodok, bilis, terus sambung dengan batu fikir kan. Aku rasa juga macam tu. Tak tahu lah engineer dia orang macam mana kan. Cuma bagi cadangan je. Sebab kalau macam ni, kalau musim hujan nanti, seolah-olah kalau lecak balik, kena sodok balik, katakan balik ke 2 kali kan. Jalan cantik macam ni memang best lah naik motor kan. Kejap aja. Tapi jarak nasanya berbeza macam aku cakap tadi lah. 25 minit ke 30 minit ni. Dari laluan asal. Tengah-tengah hutan. Tapi dah ada tiang elektrik menuju ke post house. Puncak bukit sebenarnya kita ni. Puncak bukit. Tapi ada tiang elektrik Ada tiang elektrik. Okey lah. Ada ramanya cantik ni kalau pakai drone ni. Oh, tengah-tengah hutan. Jalan ni aku nak tunjuk kat korang persimpangan antara nak menuju ke pos bala dan ke pos house. Inilah dia. Jalan. Ini dia jalan nak menuju ke pos bala kan. Kita ni ni menuju ke pos house. Ini dah menuju. Nampak tak menuju ke pos bala. Itulah laluannya.
dah kena tinggal sebenarnya ni. Lain semua kat depan dah. Tak mana dah dia orang. Laju semua laju lagi ni. Semua laju. Mana sempat aku kejar. Tadi kena tinggal kejar dia kat depan. Laju dia orang ni bawah. Ladang.